Hello, wahai peminat Naruto, apa khabar? Hari ni saya nak buat video tentang karakter yang katanya pengganas tapi sebenarnya tujuannya mereka baik, iaitu ingin cipta keamanan tanpa peperangan. Ya, kalau kat dunia ni dah ada banyak perang. Ya, itu Akatsuki. Nama timnya saya lupa, kedua leader dia. Ya, tapi saya tahu dia satu clan dengan Naruto. Ya, kenapa saya pun tak ingat. Nama yang saya tahu mereka bertiga ni adalah murid Jiraiya. Ya, sama guru dengan Naruto. Ya, impian mereka sama, iaitu ingin hentikan peperangan, ingin tamatkan perang di kota ke kampung ke bandar di negara Akakure. Ya, negara ke bandar ke saya pun tak tahu. Kalau tengok tak macam kampung, lebih kepada bandar. Ya, Akatsuki ni ada macam-macam anggota yang saya tak boleh sebut nama dia satu persatu. Jadi saya ingat satu seorang saja, iaitu Conan. Ya, sebabkan nama dia karakter wanita yang pakai bunga kertas, Conan. Yang tu saya ingat. Ya, Nagato rambutnya merah tu. Yang orang tu tak ingat nama apa. Ogito kot. Yang mata yang pakai topeng yang mata satu tu mungkin Tobi, tapi saya rasa siapa tah nama asli je tah. Ya, Akatsuki ni jumlah mereka ramai lah. Kadang-kadang mati, kadang-kadang bertambah. Kadang-kadang saya tertanya, kenapa anime ni tak tambah anggota lagi? Ya, dulu banyak, tapi tak kenapa saya tengok sikit. Patutnya mereka tambah lagi banyak. Ya, kalau tambah lebih banyak, mungkin mereka akan menang dari cerita anime Naruto. Ya, Setsu putih, Setsu hitam. Ya, sama saja. Ya, jadi untuk villain dia rupanya yang kedua-dua bos ni hanya alat yang digunakan oleh Ogito ke apa, Tobi. Ya, Tobi, iaitu daripada clan Hyuga. Ya, Ogito. Ya, kawan kepada Kakashi lah, iaitu Ogito kot. Ya, tak boleh cakap banyak lah. Akatsuki ni ditubuhkan untuk keamanan, tapi terhukap mereka ni cuba alat yang digunakan oleh Tobi dengan apatah namanya, saya lupa, Burara. Tapi saya lebih tertarik yang ni, namanya apa tah, Pandara apa tah, yang ni seni ledakan. Ya, dia selalu sebut seni ledakan. Ya, Pandara kot. Okey, sebab saya tak ingat, jadi saya tak boleh sebut. Yang apa yang menarik tentang Akatsuki ni, mereka ada cincin 10. Ya, mungkin sebab tu mereka ganti dari 10 orang. Kalau seorang mati, kena gambar di 10 orang untuk bagi banyak. Ya, 10 cincin lah. Ya, dulu daripada kampung Akakure, lepas tu jadi ninja pelayan. Banyak ni kumpulan pengganas kat dunia tu temakan ninja pelayan. Maksudnya orang pelayan. Tapi saya takkan bahas lah petang tu. Yang kalau nak beli jaket ni ada kat dunia tu. Ini juga saya nak beli. Saya bukan akan tubuhkan pun. Saya cuba tunjukkan saja. Akatsuki ni boleh je kita guna nama lain. Macam agak pokok, akak kayu, akak macam-macam lah. Ya, Akatsuki lah, macam-macam nama boleh guna akak-akak ni. Pernah sekali tu cuma nak dibangkitkan dalam anime Naruto oleh Jiraiya. Kira apa tah, saya pun tak ingat dah. Ya, dalam anime Naruto pernah ada karakter anime villain baru yang nak tubuhkan Akatsuki. Ya, saya pun tak tahulah kenapa batal lah. Kalau tengok musim pertama, awan merah ni tak ditunjukkan. Ya, ditutup dengan kain, lepas tu dibuang. Olah-olah nak tunjukkan awan merah ni lambangkan darah merah. Ya, darah di sebalik awan. Ya, darah sebalik awan. Ya, itu saja. Bye-bye.